Ada apa dengan 5 dinar ni sampai saya selalu sangat cadangkan dekat penyimpan emas baru? Sebab 5 dinar ni antara item yang saya paling suka. Dahlah cantik, comel, bernilai, mampu milik dan paling penting sekali, sangat praktikal untuk simpanan jangka sederhana. Biasanya saya akan sarankan simpan 5 dinar ni untuk dua tujuan utama. Contohnya nak pergi umrah. Simpan sekurang-kurangnya 5 dinar sebagai dana belanja untuk pergi umrah. Yang kedua untuk kahwin. Jadikan sebagai hantaran, bukan sekadar simbolik tapi aset yang bernilai. Tahun 2010 dulu, harga 5 dinar ni cuma RM2,890 saja. Hari ni, harganya dah cecah lebih RM10,460. Bayangkan nilai dia naik lebih 262% dalam masa 15 tahun. Kalau anda rancang nak ke umrah 2-3 tahun lagi, kumpul 5 dinar dari sekarang. Nanti bila masa dah sampai, anda tak perlu risau. Guna je dinar ni untuk tampung kos dan dapat pergi umrah dengan tenang. Kalau nak berkahwin, 5 dinar ni pun sangat sesuai dijadikan hantaran. Lepas kahwin, ia tetap kekal jadi aset fizikal bernilai tinggi. Tapi berbeza dengan duit hantaran yang biasa, habis untuk beli barang pakai sementara je. Handphone, handbag, kasut, semua tu jarang tahan sampai 5 tahun. Tapi emas simpan 10 tahun pun tetap bernilai dan boleh diwaris. Kalau anda nak mula kumpul 5 dinar sikit-sikit ikut bajet, boleh simpan melalui akaun Gap Public Gold. Serendah RM100 pun dah boleh mula. Boleh rujuk pin video saya ataupun terus hubungi saya. InsyaAllah saya akan bantu anda menyimpan dengan cara yang betul step by step. Bertindak sekarang, lambat tinggal.